kepada owner-owner Evo 10 dan Rally Art. Hari ni ada berita baik lah untuk korang. Hari ni kita nak cerita pasal package AFM Performance 400 lebih horse. Mungkin 450 horse, mungkin 470 horse, bergantung juga dengan korang punya supporting mod. Tapi kit yang kita nak jual ni complete. Maksudnya barang yang aku jual kat korang ni masuk semua, horsepower dapat 400 lebih. Yang tu yang penting. So aku cerita dulu barang apa yang akan dapat. Okay, yang pertama mestilah turbo lah. Source of power datang daripada turbo. So turbo ni dah ready. Wastegate pun dah ready, 45mm bye. Ini brand Turbo Smart. Downpipe pun akan dapat. Banana yang bukan stock manifold punya pattern, bukan macam Mac manifold. Dia dapat juga air intake nya piping set. Maknanya korang akan dapat juga piping intercooler atas. Ada barang yang tak ada kat sini sebab aku nak angkat semua ni banyak sangat lah aku nak letak atas ni. Jadi apa lagi akan dapat? Korang akan dapat injector. Lepas tu korang akan dapat juga fuel pump. So korang, maknanya untuk korang dapat horsepower 400 lebih tu dah complete, dah payah pening kepala. Korang akan dapat full set macam tadi aku sebut, turbo, downpipe, banana, wastegate dengan wastegate pipe, air intake, piping, upper intercooler pipe, segala clamp mak nenek, injector dengan fuel pump. So barang-barang ni dah complete untuk korang touch kepala 400 horsepower di atas enjin Rally Art ataupun Evo 10. Mana-mana boleh lah, sama je. 4B 11T, 4B 11T ni sama je. Kalau ada orang cakap aku nak enjin Evo sebab Evo lagi tahan, itu tahyul nama dia. Jangan dengar cerita-cerita macam tu. Rally Art dengan Evo 10 enjin sama, kod pun sama. Tak kisah korang pakai Rally Art ke Evo 10, datang sini korang sarung ni, aku akan tune, korang akan balik dengan 400 lebih. SST ke manual ke tak kisahlah, dua-dua boleh pakai. Two wheel pun boleh pakai juga, tapi mungkin kita kena modify sikit dekat downpipe ya. Sama aja. So two wheel pun boleh dapat horsepower lagi tinggi lah sebab dia cuma jalan front wheel. Cuma kita kena tengok kelas dia boleh support ke tak kan. Kalau korang dalam kepala otak tu ada angan-angan dah biasa bawa Rally Art atau Evo 10 tapi duk kena tapau dengan A45 ke kan, kena tapau dengan Golf Art, keluar-keluar GTI pun tapau korang kan, takkan korang nak biar, mesti dah kena upgrade kan. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Yang mana pendekar, PM aku tepi. Yang bukan pendekar, jangan PM. Ini khas untuk pendekar 400 horse lebih. Tengok kat bawah ada contact number tu. Roger sebelum set ni dilepaskan. Sebelum set ni ada orang beli. So siapa cepat dia dapat lah yang ni. Dan harga dia berapa? Tadi aku tak sebut lagi kan harga berapa. Harga cuma 11,000 saja. Korang pun tahulah. Kadang-kadang korang nak upgrade, nak pergi 400 horse, keluar quotation mahal sikit, 20 lebih lah apa benda kan. So yang kali ni kita punya promo belas, korang balik senyum. Datang Penang, drive nak balik Johor, sepanjang balik Johor tu tapau dalam 20 biji kereta. Ramai 200 horse, balik 400 horse. Tapi tak mungkin 400, dia mesti 400 lebih. Okay, apa-apa kalau yang mana yang nak tune Evo ke, FL5, FK8 ke, Honda FE ke, apa-apa kereta kebanyakan kat sini memang boleh tune lah. Tak ada masalah. Boleh Roger AFM Performance.